What's up guys? What's up guys? Hari Raya kedua kita bersama podcast Low Angle. Hampa betul baik guys. Hampa punya komen sangat memberasa guys. Kami baca semua komen hampa jangan risau. Terima kasih yang support, yang tegak pun kami baca, jangan risau. Kami akan cuba untuk Improve lah. Okay, sudah. Hari kita menjemput tetamu kita yang ketiga, iaitu Okay, Faiz guys. Kenapa nama dia Faiz? Boleh cerita sikit? Nama Faiz tu berasal dari Opah saya bagi. Sebab nama dia Faizah. Daripada kita orang pun sama. So dia namakan saya lah. Okay, TMI. Okay. So, apa first cerita yang awak nak share? Boleh terus cerita? First cerita saya bukan cerita saya lah. Cerita awak tak seram. Awak Sebab menyampaikan saya tak pernah Boleh geng. saya tak ada pengalaman. Geng. Okay. Cerita ni daripada kawan saya. Okay. Ini baru je terjadi Dekat UK. dekat Politeknik. Okay. Roommate saya cerita. Hari tu hari Jumaat. Hari dia selalu balik minggu. Balik setiap minggu. Okay. Time tu dia kelas. Dia tak sama dengan awak? Tak, dia tak sama dengan saya. Tapi ni roommate ke? Ya, roommate saya. Lepas tu dia naik bilik. Dalam bilik tu dia ada seorang je. Lepas tu dia kemas baju, apa semua nak balik. And then dia terdengar dia punya jiran katil sebelah dekat atas meja dia bunyi macam orang tengah buka. Jadi dia confirm ke bilik tu dia seorang je? Betul, dia seorang. Sebab dia pergi tengok. Okay, tingkap apa tu tutup. So takkan ada angin yang masuk lah. Lepas tu dia pergi tengok tapi tak ada siapa. Tak ada siapa tu. Lama ke bunyi? Ya. Bunyi macam orang tengah Kemat ke meja. tengah buat kerja ke? Masa dia pergi tu dah hilang bunyi? Tak tahulah. Saya tak pasti. Lepas dia check tu maybe hilang. Okay, lepas tu dia kemas baju dan dia keluar balik. Keluar mana? Keluar bilik. Okay. Saya dah teringat. Saya pernah Pernah mengalami pengalaman seram? Ya. Okay, cerita kedua. Okay, ni cerita kedua saya yang hadapi. Tapi ni pun short je lah. Okay, saya tengah bekerja waktu tu kat dalam bilik sampai pukul 3 pagi. Lepas tu Bilik mana ni? bilik saya lah. Yelah bilik kat Asrama lah, asrama. Dekat Politeknik. Okay, kat asrama lah. Yes. Lepas tu lampu semua dah tutup kecuali lampu meja belajar. dekat yang kawan saya yang dengar tempat tu. Tempat yang tadi tu kan. Dengar keman-keman. Tapi saya dengar dia main keyboard. Padahal sebelum tu keyboard dia lah. Maksudnya dia tengah main keyboard. Padahal sebelum tu awak tahu dia dah tidur? Ya, dia dah berdengkur. Sekarang pun pergi jenguk. Lepas tu saya sambung kerja lah. Saya sambung kerja baru dengar bunyi. Kawan awak yang lain pun tak tidur lagi lah? Dah tidur. So awak ajak dia pergi jenguk? Tak, saya awak je tengok. Saya ada apa-apa? Tak, dia tidur sebelum tu. Sebab lampu tak tutup. So kita orang macam cerah lah kan. Cerah. Nak suruh dia tutup lampu. Lepas tu tak apalah. Saya balik tempat tu baru dengar dia bunyi. Dia main ke dia tulis? Macam mana lepas awak pergi balik duduk tempat lepas tengok tu dia main lagi? Bukan. Yang saya pergi jenguk tu ialah sebelum bunyi. Okay. Lepas tu tak apalah saya sambung buat kerja. Tu je. Cerita habis. Okay, kita tak boleh judge seram ke tak sebab kita tak berada di tempat dia. Saya pun sendiri saya akan cakap benda tu seram. Yang belakang ni seram. Terima kasih. Kami akan jemput anda untuk next session. Kami akan panggil. Kalau akan berehat sekejap. Sebelum kita berehat, kita nak bagi tetamu kita rasa mi seram. Mama berapi seram. Mi seram dek. Mi kari pedas terbaik di Kedah, guys. Kalau kita rasakan ini confirm pedas? I confirm. Saya suka benda pedas. Tak confirm sebab bukan saya masak. Saya kalau tak pedas tak kau tu
Kalau saya masak memang Apa ni? pedas gila, nak mampu lah pedas neraka. Ini Faiz kurang pedas lah tapi. bagi berapa rate daripada 1 sampai 5? Saya bagi 4 lah. Kurang pedas. Okay. Itu je. Saya bagi 5 sebab pedas. Sebab ni dah cukup pedas untuk saya. Kalau guys makan ni, guys kalau guys hirup laju-laju guys akan tersedap guys. Kita bagi kerang yang besar-besar untuk korang kalau korang beli. Okey. Cerita ni dari saya sekolah menengah dan berlaku di asrama. Pada suatu hari, malam tu kita orang baru naik daripada makan malam. Naik bilik Pukul berapa tu? dalam pukul 9 macam tu. Habis prep tak ingat. Okey, lepas tu ada seorang ni yang bernama, saya berikan nama dia Akilah. Akilah. Okey, Akilah dia naik-naik, dia pergi angkat baju dekat belakang, dekat Angkat ampayan. baju? Oh. Ya, angkat baju. Lepas tu tak sampai ampayan tu dia berhenti sekejap. Okay. Ampayan dengan dom berapa jaraknya? Belakang je. Belakang dom. Dom, belakang. Belakang blok lah. Ampayan kat bawah lah, kat luar. Okay. Okey. And then Hai, mana boleh lari ni? Tak boleh cerita je. Okay. lepas tu tak sampai ampayan lagi, dia dah berdiri macam dia Terkaku. dia nampak something dekat hujung. Dekat ujung maksudnya dekat area ampayan. Dari ampayan tapi kat belah hujung. Ya ke? Okay. Ya. Lepas tu duk side tu tiba gedah. Lepas tu kita orang semua pun macam pelik lah sebab kita orang tahu dia tu senang ni kan. Kenapa? Senang kena rasuk. Okay. Lepas tu lemah semangat. Ya. Lepas tu kita orang Syal ada kat situ kan sebab dia tegur macam tu. Maksudnya korang pun ada lah masa dia pergi Ya, ampayan kita tu. orang ada. Okay. Kita orang korang baru kat naik belakang tangga. dia. Yes. Faham. Okey, lepas tu tiba-tiba dia jatuh pingsan. Lepas dia jatuh pingsan tu, kita orang pergi lari kat dia, kita orang angkat. Tapi saya tak angkat lah. Dia orang angkat, dia orang bawa dekat bilik study perempuan. Okay. Lepas tu, dia orang panggil warden, naik baca yasin apa semua. Lepas tu warden suruh kita orang semua baca yasin dekat setiap bilik. And then kita Berapa orang- bilik ada? Banyak tu nak baca? Setiap blok lah. Oh, asyik Semua kena bagi baca orang lah. Ya. Bilik tu lah, orang bilik tu lah. Faham. Lepas baca yasin tu, Lipat adik. Lepas habis baca yasin, tak habis lagi. Oh. Sekerat. Sekerat baca yasin. tengah baca lah maksudnya. Tengah baca yasin, yang akak yang kena rasuk Akilah tadi tu, dia macam ni. Kita orang duduk satu bulatan dalam bilik. Okay, tadi korang angkat dia time dia pengsan kan? Ya. So masa dia dah sedar ke time baca baru dia Lepas sedar? tak, kan lepas warden naik, ubat dia baca-baca semua tu, kan warden sudah naik semua. Baca yasin. Tapi lepas tu dia dah sedar lah. Dah sedar. Lepas tu dah tengah baca yasin tu, dia jadi belik. Tiba-tiba Dia jalan? dia macam duduk diam lah. Tak ada lah usaha. Okay, lepas tu tiba-tiba dia letak yasin, dia lari keluar. Dia letak yasin Dia dia. letak yasin, tu dia lari keluar. PA kejar dia. Kejar keluar sampai tingkat bawah tu. Tingkat Korang ni kejar dia? Yang lain tak dia Dia ikut? seorang je rasanya ikut. Lepas tu si Akilah ni sampai hujung blok tu, dia nak terjun blok. Apa orang kata? Berapa tingkat? 2 tingkat? 2 tingkat. Lepas tu si PA tu tangkap dia macam tu. Sebab dia memang dah panjat macam tu ke? Ya, dia dah panjat satu kaki ke atas. Oh my god. Lepas tu si PA ni bawa dia turun balik ke surau Dia tak ni ke? Orang tangkap dia? Saya tak pastilah, saya tak ingat. Okay. Okey, dia orang yang pegang si Akilah tu bawa turun ke surau perempuan. And then warden pun pergi kat dia lagi sekali. Warden suruh semua turun, semua budak turun baca yasin dekat dalam dewan makan. Okey, saya baca yasin. Okey, ni berlaku dekat kawan saya sebelah je. Okey, tengah baca yasin kan. Lepas tu member saya sebelah ni dia duduk macam ni je depan dalam langsir. Depan tingkap, ke atas langsir kan. Depan dalam langsir, lepas tu saya cakap kat dia, "Kau okey tak?" Saya cakap macam tu. Hang lah. Hang okey tak? Lepas tu dia tak jawab kan. Lepas tu dia tunjuk kat atas langsir. Lepas saya tengok lah kat atas langsir. Kata, "Mana ada apa?" Saya cakap macam tu kat dia kan. Lepas tu saya panggil si kakak ni macam yang alim sikit, yang macam
Selalu salah lah kan. Okay, saya panggil dia. Lepas tu, dia bagi saya air zam-zam suruh suap kawan saya. Mana dia dapat air zam-zam tu? Mana saya tahu? Lepas tu, saya bagi kawan saya minum. Dia sembuh. Dia sembuh. Lepas dia sembuh tu, kat apa? ke depan. Oh, okay. Lepas dia sembuh tu, saya ke belakang. Sebab takut kan? Mesti awak macam Ya, terkejut sebab member sebelah kan. Lepas tu, lepas dia sembuh tu je, ada orang menjerit dekat dewan. Seorang menjerit. Wah, ini climaxnya. Lepas seorang menjerit, seorang menjerit. Dia melompat-lompat, guys. Saya tak boleh lagi. Saya takut. Kenapa? Berangin teruk lah. Saya takut. Lepas tu saya terduduk, saya gostan sampai ke dinding belakang. Bawa aku duduk bawah meja. Betul awak nangis awak tak takut ke sebab awak nangis ketika dia dekat? Sebab saya tak takut. Tu datang. Kakak tu datang kat saya. Dia cakap jangan takut. Nanti benda tu lagi suka. Lepas tu saya macam dah, saya takut. So saya dah tak. Tak nangis. Saya kena bawa kawan saya yang kena sampuk tadi. Yang sembuh air tu. Sembuh air tu bawa ke bilik study lelaki tak kat bawah. Sebelah surau. Okay. Bilik study tu penuh dengan perempuan yang kena rasut. Mantap. Ya, saya tak tipu guys. Lepas tu semua orang kena bawa lah. Siapa yang ada dalam bilik tu? Jaga semua orang tu? Warden. Warden 60 ustaz. Okay. Dia baca-baca. Shout out to Cikgu Said. Saya Syahid. Okay, lepas tu saya bawa kawan saya macam ni. Saya papa dia, lepas tu kawan saya lagi sebelah. Papa dia sebelah. Cikgu Said. Lepas tu kan, nak bawa dia tu berat gila. Sebab badan dia ke belakang macam tu. Lembek. Dia bawa lembek. Tak Tahan, dia tahan. Dia Macam berat lah. Yeah. Lepas tu dah sampai bilik study tu. Tak apalah, Cikgu Syahid yang buat semua kan. Shout out to Cikgu Said. Apa budak lelaki baca Yasin dalam surau tu kan, tak berhenti. Habis Yasin tu diorang baca lagi. Agak-agak berapa kali baca? Saya tak mesti saya tu 3 kali cukup. Lepas tu berapa lama tu? Sampai pukul berapa berapa? dah? Saya pun tak sedar lah. Sebab saya tu. Okay, time tu esoknya tu sekolah atau Cuti. weekend? Okay. Yes, cuti. Lepas tu malam tu juga parents diorang datang. sama. Yelah. Lepas tu saya form 4. Lepas tu parents diorang ambil yang budak-budak yang kena merancang itu budak-budak yang tak Budak-budak yang kena rasa. kena rasuk tu. Diorang balik. Lepas diorang dah Budak rasuk calm dia down balik. lah. Orang lain tak balik. Tak balik. Tapi ada juga yang balik. So apa punca dia? Punca dia yang pergi apa yang tu lah. Start pada dia lah. Yes. sebenarnya. Bukan punca dia pun, dia yang dia tak sengaja nampak. Dia sangat-sangat Bukan lepas. dia sebuat. Okey, pergi belakang kan. Oh betul. Okey. Pengajaran dia apa? Jangan sidai kain. angkat baju malam-malam. Jangan Sebab sidai kain malam-malam. benda tu bergayut di baju pada waktu malam. Ya, I know. Apa nama tajing tu? Dan kalau baju dah lupa nak angkat dan dah maghrib dan malam biar Biar je. je. Esok pagi Esok angkat basuh balik. Okay, saya ada satu lagi tapi pendek je. Okay. Time tu blackout. Lepas tu si Kilah ni juga. Kan saya kata dia lemah semangat kan. Kilah dengan kawan dia Pika. Tu diorang kena ni. Dia tak buat kita turun. Turun kot. Malam Malam. Okay. Okay, lepas tu si Pika ni pun pegang ke tangan. Kan nak turun ni. Kita kira. Okay, si Pika ni pegang tangan si Akilah ni. Nak turun lah kan. Sama kan gelap kan. Kena pimpin tangan. Tu, dia nak turun tu. Kenapa gelap? Tak ada lampu ke situ? Blackout. Oh, blackout. Kau siapa? Ya. Lepas tu diorang terlepas. Terlepas sebab tu nak turun tangga. Lepas tu dah sampai bawah tu, si Pika ni cakap lah, carilah kawan dia si, apa nama? Kila ni kan, tak ada. Lepas tu dia tanya lah orang, mana Kila Lepas tu dah kali kawan dia cakap, Kila kat atas ni. So, Betul ke dia stay kat atas? Saya tahu. Lepas tu kawan yang pegang tangan tu tak argue ke? Tak rasa tu. Saya betul lah. Keputusan pula tanya bila sakit tu lagi ni. saya tak tahu. Saya dapat cerita macam tu je. Oh, okey. Seram ke tidak? Terima kasih banyak-banyak Kerana sudi datang ke studio kami. Barbie kita untuk menceritakan sedikit sebanyak kita seram beliau. Okey, terima kasih. Sila berkeluar daripada situ. Cuba lagi cakap jumpa lagi esok. Jumpa lagi esok guys. Ini outro keluar. I'm a party girl.
in